Tapi sebenarnya ramai orang perempuan tak sedar sebelum kahwin dia nak benda tu. Bila dah kahwin sebenarnya lelaki dah ada semua tu. Tapi kami sebagai lelaki dinafikan. Bila lelaki buat kelakar je, kamu tak ada serius ke? Bila suami romantik sikit, penyayang, nak tunjuk penyayang. Abang ini betul guys, abang. Awak ni nak mati ke apa? Cik cakap, kenapa? Awak nak apa? Cik cakap. Pesan saya pada orang perempuan dengan jangan sampai romantik, funny, penyayang, tanggungjawab suami kita dihargai orang ketiga. Kau tak tahu tiba-tiba kat tempat kerja ada perempuan cakap, hai kan, sebenarnya dah lama nak cek calon suami macam you. You ada complete package, you romantic, you sweet, tapi I faham you dah ada keluarga, you ada isteri, ada anak-anak. I sebolehnya tak nak mengganggu kebahagiaan rumah tangga orang lain, tapi memang you ada semua tu. Kau tahu tak, tiba-tiba suami kau jadi Jalaluddin Hasan. Well, you tidak ada katakan mengganggu rumah tangga I. Sebiji weh. Mulai hari ni appreciate. Nampak tak? Hargai suami kita. Kadang ada yang komplain, tak boleh tahan lah suami ni tidur bising. Dia kerja memang kat tempat yang bising. Masa tidur pun memang bising. Orang lelaki ni kadang-kadang bila dia tidur, dia berada di dunia safari. Dia menjelma jadi rimau, jadi singa. Dia nampak rusa, dia kejar rusa tu. Dapat seekor. Dia panggil singa dengan rimau yang lain. Dia panggil yang lain.